Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Saya Afika, wartawan Cilikku TV PSL SK Selabak. Memandangkan dah nak dekat raya, saya nak pergi tujah cikgu-cikgu. Nak tahu apa persiapan dia orang untuk raya nanti. Nak tahu siapa cikgu yang pertama? Jom ikut saya. Cikgu besar lah. Cikgu, saya nak temu buat sikit boleh? Cikgu, raya ni raya kat mana? Raya di sinilah, Teluk Intan. Rumah siapa? Rumah saya lah. Kalau saya nak datang raya rumah cikgu boleh? Boleh, tapi tengok hari apa. Takut tak ada di rumah. Cikgu ada tukar duit raya tak? Tukar? Banyak tak? Banyak RM1,000. Kalau saya nak duit raya banyak boleh? Oh, nak banyak tak boleh lah. Saya gurau je. Cikgu ada pesanan tak untuk hari raya? Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua warga SK Selabak. Semoga perayaan hari ini lebih gembira ya, dan keadaan yang balik kampung selamat pergi balik dan pulanglah dalam keadaan yang selamat. Okey, terima kasih cikgu. Sasa. Nak isi video. Sasa. Ada. Jom kita kena tengok cikgu ni dulu. Cikgu banyak kerja ke cikgu? Sibuk sangat. Cikgu ada tukar duit raya banyak tak? Rahsia boleh? Alah cikgu bagilah tahu. Alah, nanti semua korang datang rumah cikgu tak nak tanya. Saya gurau je cikgu. Teacher, saya nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Teacher raya kat mana teacher? Cerai mana? Cepat kampung. Kampung kat mana? Kampung kat mana? Padang Tembak. Tahu tak? Tahu, dekatnya. Dekatnya jauh. Dekat. Rumah siapa teacher? Rumah siapa? Rumah teacher lah. Rumah mak teacher. Teacher ada berapa helai baju raya nanti? Helai? Teacher pakai baju batik sekolah je. Teacher, banyak tak tukar duit raya? Tak tukar duit raya. Duit raya dah habis. Dekat bank. Alah, baru nak minta duit raya. Nak duit raya? Ya, bagi. Belakang PM tepi ya. Teacher ada pesanan untuk hari raya tak? Hari raya. Okey, selamat hari raya semua kepada yang balik kampung, jauh ke dekat. Hati-hati di jalan. Ya. Okey. Terima kasih teacher. Cikgu. Nampaknya cikgu Haji tak nak lah korang. Tak apa, kita cari yang lain lah. Kita dah jumpa cikgu. Mari kita tengok apa reaksi cikgu. Cikgu, saya nak temu buat cikgu boleh? Boleh? Cikgu, banyak tak duit raya? Banyak duit raya? Banyak macam mana tu? Beribu-ribu ke? Sebab saya tengok poket cikgu Wafdi tebal je. Poket dia tebal, duitnya tak banyak. Cikgu ni, saya nak tanyalah cikgu, baju raya dah beli ke? Cikgu pakai baju raya yang tahun lepas je. Kenapa pakai yang tahun lepas? Jimat. Warna apa cikgu? Warna turquoise. Turquoise. Cikgu dah buat kuih raya ke? Cikgu beli. Beli. Banyak duit ni cikgu ni. Sebab tadi kata cikgu poket cikgu tebal, jadi cikgu beli lah. Cikgu ada pesanan untuk hari raya tak? Pesanan untuk hari raya. Okey. Bangun pagi mandi dulu lah. Lepas tu baru pergi semayang raya. Jangan pergi semayang raya tak mandi pula. Ucapan hari raya? Ucapan hari raya. Okay, saya ingin ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua warga SK Selabak. Maaf zahir dan batin. Itu sekadar gurauan daripada saya. Sebenarnya semoga kita kali ini kita menyambut Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan juga kegembiraan. Jadi itu saja. Saya ucapkan selamat hari raya kepada semua, dan bagi yang balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Cikgu nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua warga SK Selabak. Cikgu ucapkan selamat hari raya untuk semua warga SK Selabak. Maaf zahir dan batin. Selamat hari raya semua. Dah bye. Nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada kaum keluarga cikgu, sahabat-sahabat cikgu dan juga semua murid. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga SK Selabak. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Selabak. Annyeonghaseyo, selamat hari raya. 祝大家开斋节快乐. Selamat hari raya. Saya wartawan Cilik TV PSS ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Selabak. Bye.